Hari tu dekat Dubai, atas boat, I pakai this look. Orang kata tutorial anti badai kena angin ribut taufan, dia still terletak elok. Jom I share kat korang this tutorial. Before tu tolong jangan judge sebab tutorial ni akan cekat leher. Untuk orang yang tak suka cekat leher, this is not for you. And kalau nak pakai tutorial ni, make sure jangan sanggul yang terlalu besar. I buat kiri kanan sama panjang, tudung ni 1.8 meter. Untuk area muka, korang lipat sahaja, kemas-kemas. I suka lipat area mata. Yang ini campakkan ke belakang. Okay, yang ini you tarik je macam biasa. Alamak, apa ni? Ni you tarikkan ke belakang. And then yang kat sini sambutkan dia saja. Okay? Dah. Alright, pin. You boleh pin. Kalau nak lagi kemas, boleh pin dekat sini juga. I tak tahu sama ke tak dengan dalam video sebab yang tu pun I buat around 1 minute sebab dah lambat. So this how it look on me. Tudung ni tak jarang, so dia tak ada masalah nampak leher. Belakang pun kemas. Love you so